كثيرا، ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته والقرب وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu malam ini di Madrasah Al-Mutalib. Nas'al Allah taala insyaallah yubarik fi hadhihi al-madrasah insyaallah taala. Jadi malam ini kita pindah dari seperti biasa kita jumpa di Surah Muhammad Hasan, kita di sini insyaallah taala. Dan seperti biasa insyaallah kita akan teruskan Allah insyaallah taala, yaitu kitab Salahul Usul wa Dawain fi Tarbiyah, dan peranan bapa dalam tarbiyah. Mudah-mudahan kita insyaallah ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan kita baru baca dari kitab ini sampai muka surat 3. Jadi kita insyaallah sambung malam ini dari muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarbiyatu min manzur rabbani. مفهوم التربية هو القيام على حراسة الأوامر الإلهية وتطبيقها وتنفيذها في الواقع، وصبغ النفوس بصبغة الإعظام لهذه الأوامر والرغبة في العمل بها. Maksud di sini adalah at-tarbiyah dalam pandangan Rabbani. At-tarbiyah ini banyak di dunia ini, dan ada tarbiyah yang sempurna manusia. Manusia sendiri dia susunkan sistem atau tertib nak menterbiahkan anaknya atau menterbiahkan pelajar atau sebagainya. Sama ada pelajar itu belajar agama atau belajar apa-apa lain di dunia ini. Tapi tarbiyah yang paling tinggi sekali, yang paling afdal sekali adalah tarbiyah Al-Quran, tarbiyah as-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ikutan kita dalam tarbiyah tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah yang paling tinggi sekali. Maksud kenapa kita وما خلقت الإنسان
Nabi Muhammad SAW bila duduk bersama saja ilmunya sekadar ilmu dia cakap saja atau dia baca saja, tak, dia amal dengan ilmu kerana dia nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa faedah kita belajar ilmu, kita pandai cakap diambil dari murabbi, yani kita hendaklah ada murabbi yang sahaja mengajar kita sahaja ilmu. Sekarang apa yang menjadi masalah di dunia? Jadi masalah bila banyak tempat-tempat orang boleh belajar ilmu banyak, tapi ustaz yang mengajar atau cikgu yang mengajar kadang-kadang dia sendiri tak amal. Dia mencerita mungkin dalam subjek dia ambil, dia boleh tulis, boleh ajar, tapi tentang akhlak, adab, tapi belajar bila nampak dia tidak amal. Dia boleh merokok, boleh ini, boleh itu, dia lalai. Jadi masalah. Maka sampai ilmu itu akan dijadikan sahaja dalam kitab saja. Dalam kitab, dalam kelas. Keluar, lain. Semua haram boleh buat. Sebab apa? Tak ada tarbiyah. Bila tarbiyah ni masuk dalam madrasah kita, dalam semacam ini, baca Quran, dalam sekolah kita juga bila masuk tarbiyah, dalam universiti kita juga masuk tarbiyah, akan jadi lain. Semua yang masuk dalam tempat ilmu itu, walaupun dia belajar apa-apa yang dari ilmu dunia ini, tapi dia akan rasa hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa bertanggungjawab, mesti sampaikan ilmu ini kepada yang lain, mesti berikan manfaat kepada yang lain. Macam itu. Maka semua ini ringkasannya adalah al-awamir al-ilahiyah wa tatbiqha wa tanfidha fil waqi'. وصبغ النفوس بصبغة العظام لهذه الأوامر والرغبة في العمل بها. Dan melalui tarbiyah, melalui murabbi, melalui guru yang mengajar kita terusan sanad dengan itu, melalui itu kita boleh rasa ta'zim pada, kerana ini adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dengan ta'zim, kita belajar, kita Ghazali, rasa terima bacaan ada mereka, subhanallah, luar biasa. Sampai Imam Syafi'i kata, bila aku duduk di depan Imam Malik, aku nak belajar ilmu agama, maka aku tidak rasa sangat hormat kepada guru saya, sampai bila buka Imam Malik sendiri, Imam Malik, bila dia mengajar hadis Rasulullah SAW, orang datang ke rumahnya dari jauh, ramai orang, ketuk pintu, mereka nak ambil ilmu hadis dari Imam Malik. Maka dia suruh mereka tunggu dulu, dia pergi ambil dulu. Kenapa? Kerana baca. Sekarang mana ta'udnya bahasa internet dari sini, kadang-kadang pergi sampah hadis dan apa surat kabar, dia tulis hadis, selesai letak makanan atasnya atau ambil letak dekat oleh ta'aruf ini, dan banyak kita kerjakan ini, bila kita
dengan semua yang saya belajar dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan warghbah fil amal, dan rasa suka nak beramal dengan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, awal tarbiyah fi ahd an-nubuwah, yang pertama tarbiyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عهد النبوة يعني زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن مهمة التربية منذ أن حملها سيد المربين صلى الله عليه وسلم في أول ما حملها ألقاها إلى صدر وقلب المرأة الصالحة خديجة. أجركن رسول الله صلى الله عليه وسلم apa itu Al-Quran dan apa makna Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Baca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mengajar kita Rasulullah hidup di dunia ini sementara. Sebelum itu Allah jaga Rasulullah dari umur kecil, memang tidak dengan fitnah kebenaran dan juga sempurna akhlak yang tinggi, adab yang mulia, amal saleh yang mendekatkan hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Karena banyak ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat kita. Rasulullah kita tahu semua Jibril turun kepada Rasulullah, dia kata Iqra 3 kali, dan Iqra bismi rabbika alladhi khalaq sampai akhir. Nabi semua kerana pertama kali jumpa malaikah, maka Rasulullah rasa sejuk, rasa lain. Maka Sayyidina Khadijah membawa selimut demi selimut untuk Nabi SAW. Selepas itu dia cerita kepada Sayyidina Khadijah apa yang berlaku. Maka orang pertama terima rahsia dan cahaya wahyu dari Rasulullah SAW adalah Sayyidatina Khadijah. Masya Allah, dari perempuan. Rasulullah lelaki. Maka orang yang kedua terus dapat tarbiyah dari Nabi Muhammad, tarbiyah wahyu, Sayyidatina Khadijah bint Khuwailid. Mengambil amanah ini dari Rasulullah SAW. Dan dia orang pertama masuk Islam dari perempuan. Tak ada siapa-siapa sebelum Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah dalam rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikut Sayyidatina Khadijah semua anak-anak baginda Rasulullah SAW di rumah. Sayyidatina Khadijah terima tarbiyah dari Rasulullah SAW. Khadijah bin Khuwailid وهي أول من عرفها وتمته رسالة النور. والسر هذه التربية الرسالة والشريعة له Khadijah di wahyu pertama kali pada Nabi Muhammad. Terus dia pergi dari gua Hira itu terus ke mana, ke rumah Khadijah. Semua dapat dibaca. Karena dia orang Islam.
tapi dia terus antara awal masuk Islam Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan وهو في خديجة فألقى عليها هذه البشرى والفرح بنعمة المولى. خديجة sebab dia sudah dengar sebelum itu dengan banyak tentang Rasulullah SAW. Sebelum dia berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW, dia dengar tentang akhlak Rasulullah, dengar tentang kemuliaan Nabi SAW, dengar tentang keluarga Nabi SAW. Dan sebelum itu juga dia pernah Nabi akan diutus akhir zaman. Semua dia sampai Sayyidina Abdul Muttalib datuk Nabi SAW, dia pun ada berita Nabi akhir zaman, tapi dia tidak tahu bahagia orang ada ilmu Islam, ilmu kitab, maka mereka berkata sama dengan Nabi akhir zaman. Kenapa Abdullah yang lain yang ada Lahab atau lain dari anak-anak beliau, di Abdullah ni akhlaknya lain. Abdullah ni luar biasa. Maka dia fikir inilah Nabi. Tapi subhanallah, Nabi adalah dalam sulbi Abdullah selepas itu. Dan Sayyidatuna Khadijah terus أخذت في مدينة jadi tahu maksud wujud dia dalam kehidupan ini, maka dia ambil itu dengan kuat, tidak main-main. Dia ambil itu apa yang wahyu tersebut, diambil rahsia dan nur syariat Nabi SAW, dan dia beramal terus. Dan yang pertama itu sebelum ketika permulaan tak ada banyak ibadah, tapi banyak apa? Iman, aqidah. Maka dia belajar dari Rasulullah aqidah Allah satu subhanahu wa ta'ala, Maha Esa subhanahu wa ta'ala. Ibadah pada berhala-berhala itu memang batil. Ada 360 berhala di Makkah, mereka buat dan mereka beribadah padanya. Tapi dia bila wahyu datang kepada Rasulullah, terus dia percaya dan dia rasa ketenangan hati dengan Islam. Bahkan kata gembira dengan itu dan mempunyai beliau semangat luar biasa beramal dengan semua karena dia jujur, dia bukan sahaja sekadar kata-kata, tapi dia beramal dengan diri sendiri, amal dengan semua syariat, amal dengan semua dia cek hati Muslim macam mana akhlaknya, macam mana adabnya, macam mana akidahnya, macam mana imannya. Diri untuk dirinya, bukan saja fikir bukan manusia atau nak tunjuk kepada manusia. Fa'awsalaha ila maratibil yaqin. Cepat Sayyidatuna Khadijah bila dia dapat nur wahyu, cahaya wahyu tersebut dari Rasulullah SAW dan tarbiyah dari Rasulullah SAW, tarbiyah Quraniyah. Kalau tarbiyah lain dia dapat di Makkah dari keluarganya dan sebagainya. Ini tarbiyah Quran lain. Tarbiyah Quran dan tarbiyah Rasulullah SAW. Maka dia mendidikkan diri mengikut sampai dapat maratib yaqin, yakni martabat yang tinggi dalam iman, dinamakan martabat al-yaqin.
Al-yaqin ini kepunca iman. Punca iman adalah yakin. Yakin, kata yakin ini hidup ini seorang dia sudah di akhirat. Seorang dia syurga dan yakin. Dia bersama Allah sepanjang waktu. Ini sahabul yakin. Ini orang yang punya yakin. Allahu Akbar. Sebaliknya syak, orang yang hidup dalam syak. Jadi dia muslim tapi sebab yakin kurang. Iman ada. Setiap muslim berada iman dengan Allah Ta'ala. Kalau bukan muslim. Tapi ada kelemahan. Tapi dia amal dengan syariah muhasabah aku hanya asbahtu pada pagi ini aku mukminan haqqan, punya iman yang benar. Iman itu ada yang diberikan nikmat dalam syurga, seolah-olah aku nampak mereka. Masya Allah. Yani tamakkun, yani apa? Hatinya dikuasai dengan yakin. Tak ada tempat untuk syaitan, tak ada tempat untuk hawa nafsu, tak ada. Bersih. Sampai dia kata, ya Rasulullah, istawat dunia, dhahabuha wa madaruha. Dunia ini maksudnya dia tidak bertimbangnya yang akhirat. Orang ikut dunia, hatta ibadah di dunia. La hawla wa la quwwata Allahu a'lam. Nanti insyaallah harap okey. Jadi tak plan, tak amal, tak persiap. Macam mana? Macam sekarang ni orang bermusafir dari Indonesia pergi tempat jauh kerja, cari kerja, pergi Australia, orang Indonesia sini nak kahwin, nak beli rumah, nak ini, insyaAllah. Jadi orang ni jujur, betul dia pergi sana. Jadi kalau orang pergi sana, lepas tu dia, oh sana ada main, ada bola sepak, pergi sini jalan-jalan. Okey, dia pergi sana. 5 tahun sepatutnya dia bekerja sana, balik sini beli rumah dan kahwin. Dia pergi sana jalan-jalan, duit ada terus habiskan semua. Lepas tu balik, mana rumah saya? Mana rumah kamu? Nak kahwin? Kamu setelah tahun mungkin dalam akal ada sesuatu. Keadaan kita sekarang ni
masuk akad macam orang kita macam mana nak kita musafir jadi adakah sudah bersedia, adakah sudah rumah kita sudah siap di sana kan? Sungai-sungai yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, keselesaan kemewahan yang oleh Allah tidak, amal kita sempurna atau tidak, kita khusyuk atau tidak, jangan diri dari haram atau tidak. Ini sekitar Khalid bin Malik, Masya Allah. Rasulullah terus. Jadi wahyu baru turun kepada Nabi terus jumpa dia, Masya Allah. Dia dapat langsung dari Nabi Muhammad SAW sampai tahap dalam ini. Bidayah dakwah. Tengok sekarang bila dia sudah, Masya Allah, tabarakallah, sudah imannya kuat, faham agama, faham makna ayat Al-Quran, lagi dia talaqi dari guru dia. Siapa guru dia? Nabi Muhammad SAW terus. Allahu Akbar. Beruntung kalau orang dapat guru, murabbi. Tapi bagaimana yang dapat Nabi Muhammad sendiri mengajar? Allahu Akbar. Ini Khadijah. Jadi amal salih dia, amalannya, dan bagaimana berkorbanannya dan berkorbankan. Kata bi'azim al-dawr min bidayat ad-da'wah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakharat hadhihi risalah aqlaha, dia menggunakan semua yang dia memiliki untuk agama Allah. Kata aqlaha, fikirannya, akalnya dan fikirannya, semua dia fikir tentang agama Allah. Bagaimana bantu Rasulullah, bagaimana sampaikan agama ini kepada yang lain, bagaimana bagi orang faham maksud wujud dia di dunia, bagaimana menyelamatkan orang yang jauh dari Allah, yang kalau dia hidup dalam kufur akan masuk neraka. Ini fikiran Khadijah. Wa nafsaha, diri dia, pergi sini pergi sana, pergi jumpa orang wanita, wajah, dia ada jah, maksud jah ada martabat. Khadijah ini Syarifah Tahirah gelaran beliau. Jadi semua hormat Khadijah kerana dia terkenal di Makkah, ada pangkat. Jadi dia gunakan pangkat itu untuk khidmat kepada agama. Bagaimana? Dia pernah Rasulullah berniaga dengan harta Khadijah, pergi ke bumi Syam bersama Maisarah, gulam Khadijah, budak yang berkhidmat bersama Khadijah. Jadi ini pada dakwah, infak untuk agama, kerana dia sudah jual apa yang dia memiliki lillahi subhanahu wa ta'ala. Sudah ada semua sudah lillah. Kalau hartanya lillah, akal dan fikirannya lillah, bagaimana hartanya dan pangkat dan sebagainya. Nah, wa badhalat kullu dhalika fi sabili nusratillah wa rasulihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta hamala lana al-hadith takrim Allah laha, wa qad dakhalat ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hamilatan ina'an fihi ta'am. Dia terus membantu Rasulullah dari hari pertama, hari dua, minggu pertama, kemudian bulan, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, selama
Rasulullah ada di Makkah sebelum hijrah, maka waktu itu semua Khadijah bantu Rasulullah sampai meninggal. Khadijah meninggal dunia sebelum Rasulullah pergi ke Madinah. Meninggal ketika Syarij. Bila orang musyrik melarikan Makkah dan sebagainya, melarang dan sebagainya. Sebelum tu, Masya Allah, umurnya jelas wahyu, semuanya khidmah kepada Rasulullah, infak kepada Rasulullah, membantu Rasulullah SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW tidak lupa Khadijah. Selepas itu dia kahwin lagi, tapi Khadijah dapat tarbiyah dari Rasulullah, maka dialah yang diberikan kabar gembira dari Allah, dari Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah SAW, beritahu Rasulullah, berikan Khadijah kabar gembira, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan salam khusus bagi Khadijah. Masya Allah. Karena Khadijah bint Khuwailid ini dapat salam khusus dari Allah. Subhanallah. Dia bukan Nabi, tapi dari Allah langsung salam sampai kepada Khadijah. Khadijah, wahai Khadijah, ada Jibril yaqul, berkata, hadhihi Khadijah, berkata kepada saya Jibril, hadhihi ini Khadijah. Jibril pun kenal dia, malaikat kenal dia. Dan sama juga kalau kita jujur dengan Allah, ikut Nabi Muhammad SAW, kuat iman kita, amal salih selalu dekat dengan Allah dan Rasulullah, yang kenal kita ramai dari malaikat, dan orang di langit kenal kita lebih dari orang di bumi. Ada masyhur, famous, fasik ke fajr ke kafrat ke buat haram ke buat semua, buka aurat ke tak buka aurat, tak ada masalah. Ini masyhur. Kita jadi masyhur, jadi semua ini sementara. Apa dapat? Jadi kalau terjadi yang terjadi apapun, apa-apa di dunia inilah, tapi dapat kegelisahan, dapat banyak harta, tapi tidak dapat jalan Allah. Okey macam ini. Dan berkata ahli tasawuf, ulama wal awliya, berkata, man wajada Allah fa ayya shay'in fat, yang dapat Allah, maka apa yang hilang kepada dia, dan semua dapat kesesatan di akhirat, dapat kebahagiaan di akhirat. Wa man fada Allah fa
yang tidak Allah, maka semuanya ini cukup dari Allah. Adakah ini boleh ganti ma'rifah billah SWT? Langsung tidak. Akan tahu perkara ni bila sudah ruh dekat kerongkong, dia akan menangis. Hilang umur saya, bagaimana keadaan saya di sana, aku selalu buat haram, buat maksiat, buat ini, buat itu, macam mana saya nak jumpa Allah, beratus-ratus dosa buat, macam mana nak jumpa Allah, bagaimana barzakh saya, duduk beribu-ribu tahun dalam barzakh, dalam lubang yang kecil. La ilaha illallah. Kesian. Jadi sekarang ni orang tarik kita sini, sana untuk hiasan syaitan. Galakkan kita untuk apa? Dapat dunia, dapat itu, dapat ini. Tapi belakang ni apa? Banyak haram, banyak maksiat, banyak kelalaian, tinggal kepala. Semua itu tidak jadi. Kalau orang betul-betul fikir, dia akan fikir yang Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kehidupan sederhana, tak dapat itu semua, tak apa. Tapi Allah ridha Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ridha kepada kita, Allah berikan. Allah kasih yang terbaik. Allah kayakan kita dalam hati. Hatta walaupun zahir dunia ini tak dapat contohnya rumah yang selesa, tapi kita rasa kaya dalam hati kita. Sayyidatuna Khadijah dia infak hartanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah SWT berikan khabar kepada Khadijah. Yang pertama, salam dari Allah kepada Khadijah. Yang kedua, Allah kurniakan Sayyidatuna Khadijah rumah di dalam syurga. Okey, kalau kata rumah di syurga, ini Allah berikan, Allah isytiharkan Subhanahu Wa Taala, Khadijah diberikan rumah dalam syurga. Semuanya rumah itu dibuat dari mutiara-mutiara. Rumah syurga. Batu semua mutiara. Batu kalau angkat batu bau misk khalis, wangi mereka ni yang paling tinggi sekali. Subhanallah. Radhiyallahu an Sayyidina Khadijah wa ardaha wa nafa'ana biha, amin ya rabbal alamin. Dan kata pernah Nabi SAW menceritakan tentang syurga berkenaan Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Kata Rasulullah, mindil Sa'ad, mindil. Tahu makna mindil? Apa maksud mindil? Mindil apa? Tisu tapi dia yang dibuat dari kain. Mindil dia boleh selepas basuh tangan dia boleh mindil. Apa namanya? Tisu itu mindil Sa'ad Rasulullah SAW. Sa'ad Rasulullah bagi khabar gembira, Sa'ad sendiri, mindil Sa'ad khairu min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Cuba kita gambarkan ini. Macam mana ni mindil saja dengan Sa'ad radhiyallahu anhu lebih baik dari dunia dan isinya.
Ini baru masjid, bagaimana rumah? Ha? Allahu Akbar. قال هذه خديجة قد أتت معها إناء وهي رسول الله. Jibril berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, inilah Khadijah. Sayyidina Jibril kenal dia. Qad atat, dia datang sekarang. Ma'aha ina, dia ada bawa bekas, ada bekas. Fihi idam, dalamnya idam atau ta'am atau syarab. Dalam bekas itu ada syarab, ta'am, yani makanan dan lauk, syarab untuk Rasulullah SAW. Dia khidmat kepada Nabi SAW, dia bawa makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Jibril sudah bersama Rasulullah, diberitahu Jibril bagi tahu Sayyidina Nabi SAW, ini Khadijah datang, dia bawa itu. Dan wa ta'am wa syarab, fa idza hiya atatka, bila dia sampai ke sini jumpa Rasulullah, faqra 'alaiha assalam min rabbiha, maka aku ada satu amanah dari Allah, yaitu salam khusus bagi Khadijah, untuk Khadijah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minni, dan aku juga nak dapat kemuliaan ini, sampaikan salam juga dari aku, dari Jibril. Sebab khabar kepada Khadijah bi baitin fi jannah, rumah dalam syurga, min qasab, min lu'lu' mujawwaf. Qasab ini lu'lu' yani apa? Mutiara. Bait dibuat dari mutiara khusus untuk Khadijah. La sakhaba fihi wala nasab. Duduk saja, makan minum. Dan khadam-khadam yang membantu dan sebagainya. Faqalat Khadijah, bila Rasulullah SAW cerita kepada Khadijah ini, Khadijah sampai, Rasulullah cerita kepada dia, maka tengok Khadijah macam mana dia jawabnya. Jawab orang ahlul yaqin, orang yang masya-Allah faham, ahlul ma'rifah, dia ada ma'rifah. Khadijah berkata, jawabnya, Allahus salam, Allah dia as-salam, dia Allah as-salam, nama Allah as-salam. Wa minhu as-salam, dan salam itu datang dari Allah. Wa ilaihi ya'udu as-salam, dan salam itu kembali kepada Allah. Wa ala Jibril as-salam, dan juga salam radhiyallahu anha wa ardaha, salamun qawlan min Rabb Rahim, salam dan Rabb Rahim, dari Allah SWT, Rabb Rahim, Tuhan yang Rahim. Laqad ta'ala sallam hadha dawr alladhi yamat bihi fa'iditna Nabi SAW pernah bersama Sayyidatina Aisyah. Kemudian Nabi SAW cerita kepada Khadijah tentang Khadijah. Bila Rasulullah kahwin Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah sudah meninggal. Ketika bersama Khadijah, Rasulullah tidak kahwin siapa-siapa sampai meninggal dunia. Maka Sayyidatina Aisyah dengar Nabi SAW menceritakan tentang Khadijah, berdoa untuk dia, ingat dia selalu. Maka kata Sayyidatina Aisyah, ma tadhkuru min ajuzin min ajaiz Quraisy, qad abdalaka Allah khairan minha. Ya Rasulullah, Khadijah ini adalah seorang perempuan tua yang sudah meninggal, dan Allah sudah ganti Rasulullah lebih baik dari dia. Maka dia sahabat yang mengorbankan semua yang memiliki kerana Allah dan Rasul. Maka dia jaga hak dia. Jadi seorang perempuan jawab kepada dia, terus
supaya dia belajar dari Nabi bagaimana jaga hak orang yang mulia, memuliakan orang yang mulia. Khadijah ini orang mulia di sisi Allah, maka hendaklah dihormati. Jangan kata ini adalah perempuan tua dan sebagainya. Maka Rasulullah kata, wallahi, demi Allah, ma abdalillahu khairan, demi Allah, Allah tidak ganti saya lebih baik dari Khadijah. Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW sayang Sayyidina Aisyah, memuliakan Sayyidina Aisyah, tapi Rasulullah juga ajarkan Aisyah bagaimana hormat orang yang hendaklah dihormati. Rasulullah SAW. Rasulullah tegur Sayyidina Aisyah dengan cara baik, berkata, Khadijah ini adalah Rasulnya Khadijah ma adalillahu khairan minha. Kemudian Rasulullah jelaskan kenapa. Kata Rasulullah sabda Nabi SAW, laqad amanat bi hina kafara an-nas, dia beriman dengan aku ketika semua kufur dan semua tidak mau, semua ikut. Saya ketika yang lain orang saya dengan dirinya, dengan hartanya. Fala wallah, demi Allah, ma abdalillahu khair, Allah tidak ganti saya lebih baik dari Khadijah. Maka Sayyidina Aisyah bila dengar ini macam mana? Marah kepada Rasulullah? Tidak. Dia dapat tahu, dapat belajar tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW. Kerana Sayyidina Aisyah bukan orang yang ikut hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu, dia akan tolak semua. Kata, bukan, Khadijah ini lagi marah lagi, akan sebut perkara-perkara yang buruk lagi. Dia suka. Isteri akan jadi masalah, kan? Akan bergaduh, kan? Cemburu, macam-macam masalah berlaku. Betul? Memang ada. Cuma Sayyidina Khadijah, Aisyah, walaupun memuliakan Nabi Sayyidina Aisyah. Berkenaan tarbiyah Sayyidina Aisyah, dia sendiri yang menyebarkan hadis ini berkenaan kelebihan siapa? Dia, tak, kelebihan Khadijah. Dia yang sebarkan, dia yang cerita hadis itu. Mereka telagi hadis ini dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha wa radha. Masya-Allah. Kerana Nabi SAW membolehkan Khadijah wa menjaga dia sampai kadang-kadang bila ada sembelih kambing, dia ada kambing dia sembelih, Nabi SAW fayuqsimuha fi suwayhabat Khadijah, maka dia ambil bahagian, dia bagi hadiah kepada siapa? Kepada kawan-kawan Khadijah. Khadijah sudah meninggal, tapi dia mesti jaga Khadijah sampai kawan-kawan Khadijah dapat
Kerana saja mereka kawan Khadijah. Rasulullah menjaga Khadijah sampai sudah meninggal. Karena info rumah saya ketika Khadijah ada, kita datang ziarah Khadijah selalu, maka akrimuha, muliakan dia, akrimuha, jaga hak dia, kerana dia ketika dia datang jumpa Khadijah. Alhamdulillah. Jadi اللهم حببنا إلى سيدنا رسول الله، بالرفق إلى سيدنا رسول الله.